Sebanyak 26 buah sekolah di Sarawak dijangka tidak dapat memulakan operasi pada hari pertama sesi persekolahan hari ini kerana masih terjejas banjir. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli, hasil tinjauan yang dilakukan pada Ahad mendapati 3 sekolah yang terkesan terletak di Daro, Mukah di Selangau, 4 di Sibu dan 19 di Tatau, Sebau di Bintulu. Katanya antara sekolah terlibat adalah SK Kampung Pantrai, SK OK Selair, SJKC Chung Hua di Daro dan SK Nangga Selangau, SK Kuala Lemai, SK Ulu Sungai Arif dan SK Saint Mark di Selangau. Manakala 19 buah sekolah di Tatau dan Sebau antaranya membabitkan SJKC Chung Hua Tatau, SJKC Chung San, SK Bukit Mawang, SK Hermanos Asan, SK Kuala Binyo, SK Kuala Kebulu, SK Kuala Muput dan SK Kuala Sigu. Beliau berkata sekolah tersebut tidak dapat beroperasi disebabkan kawasan sekolah yang masih digenangi air. Selain itu, jalan di kawasan kediaman atau kampung tidak dapat diakses kerana banjir. Sementara itu, Omar berkata 8 buah sekolah di negeri itu dijadikan pusat pemindahan sementara PPS iaitu 7 di Serian dan 1 di Selangau.